Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak tunjuk cara-cara nak servis master pump ni. Ni nak pasang dekat Azhar yang ada ABS. So sebelum pasang tu kita kena servis dulu lah. Tengok condition dia, dalam dia macam mana. Lepas tu baru kita pasang. Okey. Bila dah buka, kita kena buang si klip ni ya. Buang si klip ni, buang yang ni, lepas tu pin ni. Pin ni kita kena ketukkan dia. Lepas buang klip ni, dia ada dua silinder ni, sini dengan sini. Kita kena buka ni dulu, keluarkan punya piston di sini. Lepas tu untuk piston belakang ni kita kena buka pin ni. Okey. Tadi terbalik pasang tabung, tabung duk macam ni. Yang tadi time slab tadi pasang terbalik, muncung duk belah ni. Kita dah betul kan. Lepas servis boleh tekankan jari je. Lembut gila. Sebelum ni keras gila nak tekan. Dah okey dah ni. Dah boleh pasang. Nanti kita buat cara pemasangan dia pula. Alright.